Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. So aku hari ni di pelancaran produk terbaru daripada Zennex Lab, iaitu Eagle lah. Daripada minyak enjin, minyak skuter, coolant, minyak fork dan sebagainya lah. So kita tengok produk ni. Terima kasih kepada yang hadir hari ini. About our brands, product brand. Be proud to have a distributor based in Malaysia. Made in France. Okay, so inilah dia. Ada pelbagai produk lah daripada Eagle. So Eagle ni sebenarnya brand dia dah lama. Dia dah ada sejak tahun 1949 lagi. Ini kira baru lagi lancarkan dekat Malaysia untuk produk motosikal. Brand Eagle ni, dia asalnya daripada France Kalau tengok kat sini. So dia daripada France. Untuk bulan 3 nanti dia akan hantar orang daripada Silim untuk ke France untuk check lah kualiti produk ni. Dan lepas bulan 3 insyaAllah dia akan start pakai stiker Sirim lah untuk setiap produk dia. Dalam masa yang sama juga, Zennex Lab dia bawa sekali brand daripada Unlus ni. So Unlus ni adalah brand tayar daripada Turki Ada beberapa jenis tayar lah, untuk off-road, untuk motor adventure, untuk skuter, untuk road punya tayar. So dijangka produk tayar Unlus ni akan masuk pada bulan 4 April 2026 nanti. Okey, ini adalah produk yang ketiga lah yang dibawa masuk daripada Zennex Lab. So dia akan bawa masuk brand B-Turbo ni lah. So B-Turbo ni adalah brand absorber yang kaki performance siapa yang tak kenal B-Turbo. So kat sini ada Aprilia SR-GT punya absorber, ada Yamaha S-Max punya absorber. Yang ini pula adalah Vespa